Baik semua, terima kasih rakan-rakan media, terima kasih kepada kawan-kawan yang datang untuk cover live dan buat sesi rakaman kemudian nanti. Semalam, jam lebih kurang 3 atau 4 petang lah, saya terima pemakluman bahawa seorang rakyat Malaysia yang bernama Muhammad Reza Iskandar bin Ibrahim. Muhammad Reza Iskandar bin Ibrahim, selain daripada merupakan seorang yang menyaga, dia buka kedai western food bersama dengan isteri beliau, rakyat Malaysia biasa. Dia juga aktif dalam TikTok. Boleh follow TikTok dia, Iskandar Bersuara. Dia ni ditahan semalam oleh sepasukan anggota PDRM daripada bahagian D9. Kemudian dibawa ke IPD Dangwangi dan dimaklumkan bahawa sekarang ini dalam siasatan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman kerana mengutarakan kata-kata dan kenyataan terkait dengan apa yang diberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia sekarang ini pun dah tahu, berkenaan kenyataan oleh General Rangsi Kitiyansap berkaitan isu bagaimana mereka di Thailand, sekurang-kurangnya pihak pembangkang di Thailand, menyuarakan rasa tidak puas hati kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim yang mereka gelar, dan General ni gelar Anwar Ibrahim sebagai pengkhianat dan pengintip ASEAN. Kerana isu Cambodia Thailand Peace Accord tersebut sebenarnya merupakan jalan untuk Amerika mengambil daripada Thailand REE Nadir Bumi yang dia sendiri maklumkan bernilai lebih kurang 40 ke 50 trilion Thai baht, duit Thailand. So apa yang Iskandar buat, dia kata dia tak puas hati. So dia pergilah ke social media, dia nak maklumkan pada rakyat Malaysia kerana dia ada hak sebagai rakyat Malaysia untuk bersuara, bertanyakan kepada rakyat Malaysia betul ke perkara ini, menyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa selama ini kita di Malaysia ni, ini menurut kata Iskandar, telah pun ditipu, telah pun dibohongi Anwar Ibrahim. So bagaimana Thailand pun sekarang terlibat dalam situasi yang sama. Maka laporan polis telah dibuat terhadap beliau dan beliau telah ditangkap semalam dan dibawa ke balai ataupun IPD Dangwangi. Hari ini permohonan reman, pegawai penyiasat meminta untuk dia direman selama 1 hari untuk merakam percakapan, untuk melakukan siasatan ke atas social media account, untuk menghantar data preservation ke SKMM dan sebagainya. Siasatan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948, di bawah Kanun Keseksaan Seksyen 505B dan juga di bawah Akta SKMM 1998 Seksyen 233. Setelah mendengar hujahan daripada pihak pegawai penyiasat, Magistrate telah mendengar hujahan daripada saya sendiri. Saya terima panggilan telefon daripada isteri beliau, rakan beliau semalam dalam lebih kurang 4.30 atau 5 petang. Dan saya maklumkan bahawa insya-Allah saya akan hadir. Saya tanya ada peguam ke tidak, dia orang kata tak tahu nak buat apa. Saya kata tak apa, insya-Allah saya hadir, saya cuba bantu. Dan bila saya hujahkan bahawa sebenarnya Akta Hasutan 1948 tak bolehlah disiasat ke atas seorang Perdana Menteri. Akta hasutan ni kalau kita menghasut kebencian terkait dengan Raja-Raja Melayu, terkait dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, kalau sekiranya kita nak gulingkan kerajaan secara jalan yang tidak sah atau jalan yang salah, itu tak apalah, boleh dikenakan akta hasutan. Kemudian Akta Komunikasi Multimedia, rakyat Malaysia ada hak bersuara. Apa yang disuarakan oleh Iskandar Bersuara tersebut dan juga yang disuarakan oleh majoriti rakyat Malaysia memang betul. Persoalan yang ditanyakan tu valid, logik untuk ditanyakan oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni dilahirkan untuk berfikir, bukan dilahirkan untuk mengikut apa sahaja yang dikatakan oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim ataupun kerajaan Madani. Demokrasi bermaksud untuk kita menyuarakan pendapat. Kita boleh ada perbezaan pendapat, tapi janganlah kalau kita ada perbezaan pendapat dengan kerajaan menyalahgunakan agensi-agensi penguatkuasaan semata-mata kerana isu politik. Kita tahu selama ni dah, yang terlibat dalam isu ni adalah Perdana Menteri, Presiden PKR. Yang terlibat dengan agensi penguatkuasaan kebanyakannya adalah Menteri Dalam Negeri, juga orang PKR. Yang terlibat dalam komunikasi kerajaan juga orang PKR, Fahmi Fazil. So untuk semata-mata isu PKR, semua masalah ni bermula dan you gunakan pula polis tangkapan, kemudian you reman dia, ini tidak adil.